Baiklah, kita teruskan. Selamat pagi Malaysia. Pada hari ini, kita akan ke Kelantan, Cerita Pagi, bersama dengan rakan pelapur Majidah Ismail. Ini adalah berkaitan dengan program Cerayawara UP TVET 2025, yang mana program ini menawarkan kursus-kursus menarik untuk lepasan SPM. Kalau Majidah sudah pun bersedia, apa kita berlintas langsung ke Kelantan sekarang. Silakan Majidah. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angka Sepuri. Kini saya berada di program Cerayawara UP_TVET, di mana di sini menawarkan pelbagai bidang kepada pelajar, khususnya lepasan SPM yang baru saja menerima keputusan masing-masing. Dan berapa ramai yang terlibat dan apakah tujuan diadakan program ini? Kita bersama-sama dengan pengarah Institut Latihan Perindustrian Kota Baru, iaitu Tuan Ahmad Iskandar Sulaiman. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Jadi program ni memang diadakan setiap tahun selepas selesai pelajar menerima keputusan, ataupun macam mana tu Tuan? Ya, Alhamdulillah. Program kali ini Cerayawara UP TVET memang dibuat julung kalinya lah pada tahun ni untuk mempromosikan portal UP_TVET sebenarnya, yang mana ia baru diperkenalkan pada hujung tahun 2023 dan ini adalah sesi yang ketiga untuk aliran perdana. Jadi tujuan program diadakan untuk mendedahkan kepada ejen-ejen TVET kita, terutamanya guru-guru bimbingan kaunseling seluruh negeri Kelantan yang kita jemput pada hari ini. Alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan, yang mana kehadiran hampir 300 orang terdiri daripada di kalangan guru-guru bimbingan kaunseling dan juga guru-guru TVET di sekolah-sekolah harian kita dapat turut sama untuk mendengar dan memahami konsep ataupun proses yang diperlukan oleh calon-calon lepasan SPM untuk memohon kursus-kursus latihan kemahiran dalam sistem portal UP_TVET. Sejauh mana sambutan diterima daripada pelajar itu sendiri untuk memasuki bidang kemahiran tu? Alhamdulillah, sejak selepas COVID lagi, kita lihat dari segi momentum pilihan masyarakat, terutamanya calon-calon belia, dah nampak peluang-peluang latihan kemahiran terutama TVET cukup berbaloi kerana ia menjanjikan peluang pekerjaan yang cukup tinggi, yang mana kita punya employability rate ataupun kebolehpasaran untuk lepasan TVET ini, kita memang average every year 92 to 94%. Ya. Jadi memang cukup menguntungkanlah dan membaloi kepada lepasan TVET. Bagi LPKB sendiri, berapa banyakkah kursus yang ditawarkan kepada pelajar lepasan SPM tu khususnya? Okey, kita pada tahun ni kita ada 7 program yang kita tawarkan. Dan kapasiti yang kita open untuk sesi Julai ini seramai 210 orang. Sistem UP_TVET ini dibuka pada 14 April yang lepas dan akan ditutup pada 15 Jun. Jadi saya menyuruhlah kepada semua calon-calon lepasan SPM yang baru saja menerima keputusan SPM dapat merebut peluang ini, cuba explore portal yang ada untuk aliran kemahiran ini dan cuba mohonlah ya, sebab tempat ni sangat-sangat terhad, permintaan cukup tinggi terutama di Kelantan ni. Bidang yang sangat-sangat mendapat permintaan yang tinggi ialah bidang otomotif, bidang electrical dan juga bidang aircon ya. 3 bidang ni memang cukup diminati. Sebab apa? Sebab dia bukan saja menjanjikan pendapatan yang lumayan, tapi ia juga membolehkan calon tersebut bila dia terima kemahiran, dia boleh terus berdikari buka bisnes sendiri sebagai usahawan lah ya. Dengan kemahiran ini dia ada tu. Okey, maksudnya latihan kemahiran yang ditawarkan oleh institusi kemahiran ni bukan lagi menjadi kelas kedua berbanding pandangan skeptikal sebelum ni. Betul. Yang mana yang ia sekarang ni dah bukan pilihan kedua, ia sebagai satu alternatif sebenarnya, alternatif kepada belia-belia untuk menyambung pengajian ya. Sekarang ni kalau ikutkan tempat yang ditawarkan untuk aliran TVET itu sendiri memang cukup banyak. Kalau ikut rekod kita di JPK itu sendiri,
calon yang sedang menjalani latihan setiap tahun. Enrolment kita lebih kurang 100,000. Kita mengharapkanlah apa yang kita usahakan di RP Kota Baru maupun di semua pusat-pusat latihan awam maupun swasta di seluruh negara dapat menyediakanlah dan juga supaya kita dapat capai sasaran kerajaan iaitu 35% pekerja mahir negara menjelang 2030 nanti. Baik, terima kasih Tuan. Jadi kepada anda, khususnya calon lepasan SPM, buatlah pilihan terbaik demi masa depan anda. Jadi itu yang dapat saya kongsikan dari Kelantan. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.